Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan buat mengambil data daripada worksheet lain, bukan daripada sheet lain, daripada worksheet lain. Contoh di sini saya ada kursus A, senarai peserta untuk kursus A, senarai peserta untuk kursus B. Yang sini untuk kursus untuk semua. Jadi untuk kata contoh ni, saya tambahkan satu sheet di sini. Yang ni saya letak nama data dari kursus A. Kursus A, data dari kursus A. Kursus A tu yang daripada sini, daripada worksheet lain, peserta kursus A. Jadi kita klik di sini, di atas ni, kita boleh typekan sama dengan kita nak pakai formula import range. Import range, lepas tu spreadsheet URL, kita pilih yang kursus A ni tadi, spreadsheet kursus A, kita copy address ni sampai yang edit tu tak payah, sampai yang sebelum edit je, yang slash sebelum edit. Saya copy, saya letak di sini, masukkan double quote, masukkan macam ni. Okay, lepas tu koma, lepas tu range-nya kita nak masukkan yang daripada ni lah, A1 sampai B kan. A dengan B nak copy semua kan. Jadi kita masukkan sini, buka dengan tutup, masukkan daripada A ke B, A ke B. Ini dia punya range untuk semua data A dan B. Okay, jadi kita tutup kurungan, tekan enter. Jadi dia akan dapatlah semua data daripada maklumat daripada kursus A tadi. Kita ambil daripada data ni daripada worksheet yang kursus A.